Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdanillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dah balik kat sini. So, hari ni saya nak share sikit tentang cari ilmu. Okey, cari ilmu yang ramai membuat kesilapan apabila hendak mencari ilmu. Okey, mencari ilmu ini wajib tapi masalahnya kita dah terbiasa dengan mengikut cara orang tua kita. Apabila kita nak belajar atau mencari ilmu, kita mesti cari tahu siapa yang menyampaikan ilmu tu. Ini adalah satu kesilapan yang besar. Oleh kerana dengan kebiasaan inilah banyak orang yang belajar menjadi keliru dengan apa yang mereka pelajari. Dan juga mereka dapatkan ilmu yang tak sahih dan melakukan perbuatan bid'ah atau membuat amalan-amalan yang tidak ada dalil. Dengan kata lain atau lebih tepat, kebanyakan di antara kita bukan belajar tapi mendengar ceramah dan menerima apa saja yang disampaikan atau yang kita dengar tanpa kita menyelidik whether apa yang disampaikan oleh penceramah itu atau ustaz, ustazah atau sesiapa pun. Kita tak menyelidik apakah ini perkara yang benar ataupun tidak. Kita selalu assume, membuat assumption, jump to conclusion tanpa kita memahami atau menyelidik lebih lanjut apa yang sebenarnya mereka sampaikan. Tapi kita gagal melakukan itu. Kita selalu mendengar dan terus kita memberi pendapat kita. Jadi mendengar untuk membalas, bukan mendengar untuk kita memahami. Jadi inilah kesilapan yang paling besar yang kita dah terbiasa lakukan, sehingga kita selalu mempersoalkan tentang ini pada orang-orang yang menasihati kita. Di zaman dulu kita mempelajari ilmu agama tidak semudah seperti sekarang. Dulu bila kita nak belajar tentang agama, kita tanya ustaz, ustazah yang mengajar kita ngaji Quran atau bertanya pada Pak Haji atau ustaz-ustaz yang berdekatan dengan berdekatan masjid yang kita tinggal. Dan mereka itu bukanlah ahli dalam semua bidang agama. So kita cuma tahu ni guru ngaji. Kalau orang-orang dulu biasanya bila kita belajar ngaji kat rumah orang dulu tahun 70 lebih, 80 lebih, kita belajar ngaji kat rumah-rumah orang. Jadi kita tak ada akses untuk belajar melalui internet ataupun buku-buku, kerana dulu banyak yang tak mampu and tak tahu pun nak beli buku kat mana, nak cari guru kat mana, apalagi untuk belajar di luar negara. Jadi kita rujuk pada ustazah. Kita tanya ustazah yang ajar kita mengaji ni ataupun ustaz, ini apa maksud dia, ini solat macam mana. Lepas tu kita panggil seorang ustaz atau ustazah untuk datang ke rumah kita mengajar kita solat. Itu yang biasa, because kita tahu, macam orang tua kita dapat tahu bahawa mereka tu sebenarnya ustaz atau ustazah atau orang yang dah balik haji. Pada mereka tu dulu-dulu orang dah naik haji ni orang yang dah cukup ilmu. Jadi itulah yang kesilapan. Jadi kita cuma tengok status mereka, kedudukan mereka, title mereka, terus kita percaya. Jadi sesiapa yang tak ada status, tak ada apa-apa background, kita tolak walaupun yang benar. So ini yang menjadi kesilapan, because mereka bukan ahli di dalam semua bidang agama. Seperti doktor, example mereka juga ada specialist, because doktor ada specialist untuk jantung, ada specialist untuk kidney, ada specialist untuk mata. Sama juga di dalam agama. Ada ustaz-ustaz yang specialist dalam bab akidah, ada specialist dalam bab because akidah is general, maksudnya more specific. Dia fokus and sampaikan semua tentang akidah. Ada yang specialist dalam bidang muamalah, ada yang specialist dalam bidang sunnah, dan berbagai lagi. Jadi berapa banyak ilmu yang kita belajar dulu ternyata salah, dan sekarang baru kita dapat jawapan yang betul. Seperti solat, example. Kita solat, kita belajar dengan ustaz-ustaz dulu. Ternyata sekarang baru kita tahu cara perempuan solat mereka berdiri sama dengan cara lelaki berdiri. Tak ada yang kaki harus lebih rapat, takbir dia harus lebih, tak ada seperti itu. Dan banyak lagi perkara-perkara yang kita sekarang, dulu yang kita belajar, sekarang kita baru dapat tahu yang betul ni. Dulu yang kita belajar selama ni tu salah. Tak semua, tapi kebanyakan salah. Kerana seperti yang tadi yang saya sampaikan, ramai ustaz-ustaz yang dulu tu mereka bukan spesialis. Jadi mereka pun ada batas untuk belajar. Mungkin mereka tahu tentang solat, tentang baca Al-Quran, dan mereka mengajar Al-Quran dan tentang solat, tapi mereka never dive deep into perkara-perkara tersebut.
Kerana zaman dulu kita tak mampu keluar negara untuk mendapatkan ilmu, bukan macam sekarang. Maka banyak orang-orang yang digelar ustaz, ustazah mengajar di rumah-rumah. Ini yang menjadi tradisi dan terbawa hingga hari ini. Hingga cara kita mencari ilmu, kita mula melihat status orang yang menyampaikan ilmu itu. Okay, soalan yang sering saya dan beberapa teman dan juga graduan biasa terima adalah, siapa dia ni? Ada ijazah ke? Dia ni ustaz ke? Atau dia pernah beri ceramah ke? Ada sertifikat ke? Dah berapa tahun dia belajar? Okay, inilah soalan-soalan yang sering kita tanya, yang sering saya terima dan teman-teman dan juga graduan-graduan ni semua terima. Dan bukan kita je, banyak lagi ustaz-ustaz yang dah bertahun-tahun memberi ceramah tapi kita baru kenal dia, baru nak tahu dia, kita dah start mempersoalkan tentang question-question seperti ini. Okey. Kita sering tak boleh terima, atau yang saya lihat di dalam kolom komentar bukan hanya di posting saya tapi juga di beberapa posting orang yang menyebarkan ilmu. So, diorang akan question benda-benda seperti ini. Okey, pernah tak kita dengar, ataupun you all, pernah tak you all dengar Captain Hafiz? Okey, ada, I think some of you tahu Captain Hafiz. Dia seorang Captain Malaysia Airline, orang Malaysia, dan dia juga ada YouTube channel, dan selama beberapa tahun pun dia ada memberi ulasan, react tentang ustaz-ustaz yang menyampaikan sesuatu pada jemaah yang tidak ada asas, tidak ada dalil. Jadi dia kritik untuk membetulkan kesilapan yang ustaz-ustaz itu sampaikan. Jadi beberapa tahun dulu ramai orang selalu mencari-cari kesalahan dia. Diorang cakap, ni siapa? Engkau cuma kapten aja, engkau bukan ahli. So ini menjadi satu disease, satu penyakit di dalam diri kita. Yang tak salah pun jadi salah, kerana orang-orang itu tak faham apa yang kapten tu sampaikan, Kapten Hafiz sampaikan. Mereka meremehkan dan memandang rendah, dan kerana kesombongan, Allah Subhanahu Wa Taala telah menutup mata dan telinga mereka dari kebenaran. So kita selalu bila nampak seseorang tu memberi ilmu, especially bila kita tak boleh terima, itu kebenaran kita tak boleh terima. When talk about riba, when talk about campur antara lelaki dengan perempuan, gathering, tentang boleh, benda yang kita buat ni, kalau orang sampaikan, kalau kita dengar, kita tak setuju, because kita lakukan, kita jadi marah, kita terus tak nak faham, kita terus kasih feedback ataupun komen-komen yang tak berdasarkan ilmu, komen-komen yang mengikut hawa nafsu. So mereka lebih tertarik untuk, orang-orang ni semua lebih tertarik untuk menyoal siapa dia. Hinggakan beberapa ustaz juga mempersoalkan tentang Kapten Hafiz. Kerana Kapten Hafiz mengkritik ustaz-ustaz tu, saya tak nak namakan siapa ustaz-ustaz tu semua, yang melakukan perkara-perkara bid'ah, amalan-amalan yang bertentangan dengan sunnah dan Al-Quran. So diorang semua sampai kata, ustaz, status ustaz. Okay, you all semua nak belajar ilmu dengan ustaz, right? Okay, ni ustaz yang apabila dikritik kesalahan mereka, kesilapan mereka, mereka tak terima, malah mereka mempersoalkan. Ni ustaz yang mempersoalkan. Siapa dia? Dia cuma kapten aja. So that means kapten tak ada belajar ilmu agama. Kapten tak boleh memperbaiki diri untuk memahami tentang sunnah dan Al-Quran. So bila ada kesilapan, seorang kapten tak boleh. Bukan seorang kapten saja, even seorang sapu sampah, cleaner, kalau mereka mempunyai ilmu, kita tak boleh lihat mereka sebagai dia cuma cleaner aja, habis nak kasih ceramah. Siapa dia? Itu menunjukkan kita punya kesombongan yang ada di dalam diri kita. Ini kerana ramai orang takut menerima kebenaran. Itu yang pertama. Mereka takut menerima kebenaran. Jadi mereka cuba buang rasa bersalah atau rasa berdosa di dalam diri mereka. Jadi mereka switch dia punya fokus tu pada engkau siapa? Engkau apa hak? Engkau nak betulkan orang? Engkau betulkan diri engkau diri. Dan benda-benda seperti ini. Itu first. Kerana mereka takut pada menerima kebenaran. Dan kedua, mereka selalu mencari alasan untuk menolak kebenaran itu. Jadi, saya sudah terbiasa dengan soalan-soalan dan insult seperti itu. Dah lebih 8 tahun dah, sampai kulit pun dah jadi tebal. Okay, memang ini yang harus kita hadapi di akhir zaman. Seperti yang tertulis di dalam Sahih At-Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api.
So kat sini hadis ni dah jelas, and kita semua sebenarnya kita tahu dan kita pernah dengar tentang hadis ni. Kita kadang-kadang lapaskan hadis tu. So kebenaran ni sama juga kalau kita lihat waktu Rasulullah diangkat sebagai nabi, sebagai rasul. Banyak orang tahu kebenaran, dia tahu tu Rasulullah, dan orang-orang Yahudi tak dapat terima hanya kerana dia tu Rasulullah berasal daripada Arab. Cuma tu je. Sama jugalah apa yang kita belajar ni, kita dengar ceramah, hanya kerana kita tak kenal orang tu, tak tahu background dia, kita tak nak terima apa yang disampaikan, kita mempersoalkan, kau siapa? Berapa tahun kau belajar? Kau pernah kasih ceramah? Kau ustaz ke? So ini yang menunjukkan kita ni ada penyakit kesombongan di dalam diri kita. So kalau kita tanya, kalau I tanyalah, kita tahu tak makna Ahlul Sunnah? Banyak orang pernah dengar, banyak orang akan kata tahu. Tapi kerana ada banyak ustaz yang claim bahawa mereka Ahlul Sunnah, tapi mereka melakukan perkara bid'ah. So macam mana tu? Mereka mengaku mereka tu Ahlul Sunnah, tapi mereka lakukan perkara-perkara bid'ah, dan mereka mencari alasan dan dalil, dan mereka paksa dalil itu untuk menyesuaikan dengan perbuatan bid'ah mereka, dan mereka akan mempersoalkan, mereka tidak mahu memperbaiki diri, tapi mereka, kerana kesombongan itu, mereka masih nak menegakkan, orang kata menegakkan benang yang basah. So bagaimana, tahu tak bagaimana kita hendak membezakan antara bid'ah dan bukan bid'ah? So ramai yang fikir bid'ah tu sesuatu yang baru, tapi kita tak nak belajar lebih dalam apa tu bid'ah sebenarnya. Okey, dan adalah keluar bid'ah dalalah dan macam-macam lagi. Dan adalah yang pelaku-pelaku bid'ah ni mula kata, kalau kau kata semua bid'ah, kau pergi haji naik unta lah. So that means orang-orang ni semua sombong. Dia tak faham, tapi dia tunjukkan kebodohan dia dengan jawapan yang dia berikan. Itu salah satu cara Allah nak menunjukkan kebodohan orang yang suka membuka aib atau memandang orang rendah. Jadi kita dengan tak sengaja tu, apa yang kita keluarkan, kita sebenarnya menunjukkan kebodohan kita pada orang yang mempunyai ilmu. Pernah tak kita dengar tentang Aswaja ataupun Asyariah Maturidiyah? Pernah tak? Ada yang mungkin pernah dengar, tapi tahu tak siapa mereka, apa mereka? Mereka juga claim mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. So you all nak kena dive deeper to faham ni. Bukan kita kata kita belajar, tapi sebenarnya bukan belajar. Kita cuma dengar ceramah, lepas dengar, okey, lepas tu 10 minit, 20 minit, kita dah lupa, besok pun dah lupa. Dia cara belajar pakai, kalau kita nak dengar ceramah-ceramah, bukan tak salah, bukan tak boleh, boleh. Cara belajar tu, apabila kita dengar seseorang tu menyampaikan sesuatu, kita note down. Okey, ni dia sampaikan tu tadi, okey, aku note down. Dan note down apa yang important things, then kita cari balik hadis tu. Ada tak? Ustaz ni ada katakan, dia ada sampaikan tentang hadis ni. Okey, sekarang aku nak cari hadis ni, ada ke tidak? Dan kita tengok pula darjat hadis ni, apakah sahih, hasan, maudhu', dhaif ataupun apa. Kita nak kena tahu tentang. Baru kita, bila kita dah faham, baru kita boleh terima atau boleh tolak. So belajar ni bukan cara dengar, kita faham tak faham, main angguk, lepas tu kita cari kesalahan, kita tanya, kau siapa? Itu bukan cara orang belajar, tapi cara orang cari entertainment. Dia cuma nak dengar apa yang telinga dia nak dengar. Kalau telinga dia tak nak dengar, benda yang dia lakukan tu salah, dia akan tolak. So sebenarnya soalan yang sepatutnya kita tanya bila kita nak belajar atau mencari ilmu, bukanlah siapa dia, berapa lama dia belajar, apakah dia seorang ustaz ataupun ada sertifikat ke tidak. So soalan yang kita nak kena tanya, okay, first tentang ustaz. Tahu tak apa definition ustaz? Because ada orang pernah tanya, okay, ni bukan sekali, dah banyak kali orang tanya, apakah dia ni ustaz? So for me, I tak payah bilang siapa I, because for me ustaz tu cuma title, and I don't need all this title. Okay, kalau I kata I pernah mengajar kat sini, pernah mengajar kat sana, ni semua, soalan tu akan melirik, akan jadi panjang. Oh, kau mengajar kat negeri ni, ada bukti, ada sertifikat. So orang-orang ni hanya nak cari kesalahan. So bukan nak belajar, cuma dorang, because dorang tak dapat terima, so dorang macam-macam lah dorang cakap. So for me tak payahlah I nak sampaikan, nak bilang my status siapa, atau I Israfil Alzil. Itu je I punya nama. I seorang manusia dan seorang hamba Allah yang terus belajar dan mencari kebenaran. So tentang ustaz, perkataan ustaz tu, ustaz actually teacher. It's simple. So kalau you all ada anak, so you all pun kat rumah menjadi ustaz dan ustazah, because you all mendidik anak-anak you all. So itu pun status ustaz dan ustazah. So teacher di sekolah pun sama juga. Cuma in English kita panggil teacher. Kalau cikgu Melayu kita panggil guru. So tentang agama kita panggil ustaz atau ustazah. So
Kenapa kita nak mempersoalkan perkataan ustaz atau ustazah tu bila orang tanya tu as if something yang okey, ustaz, ustazah bermakna orang tu level dia terlalu tinggi. Cuba kita bayangkan teacher di sekolah kita panggil ustaz atau ustazah. Kita rasa kekok, oh tak ada, dia ni bukan pasal agama, kita tak boleh panggil ustaz atau ustazah. So that means kita punya kefahaman ni kurang. Kita selalu pandai-pandai, kita assume, tapi kita kurang memahami. Kita selalu nak menjawab tapi kurang untuk memahami. Soalan yang tepat dan sepatutnya kita tanya apabila kita dengar seseorang tu sampaikan kepada kita sesuatu, even teman kita ke siapa, apa yang kita nak kena tanya adalah apa yang mereka sampaikan tu sahih ataupun tidak. Itu yang kita nak kena tahu. Itu yang kita nak kena tanya. Apakah apa yang mereka sampaikan tu berdasarkan dalil daripada Al-Quran ataupun hadis ataupun bukan. So itu yang kita nak kena tanya, bukan status orang yang menyampaikan. So kalau selagi kita cari status orang, kita tanya diri kita, apa status kita untuk insaf dan mencari tahu tentang status orang. So kita nak kena tanya balik diri kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Anbiya ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka ila rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, melainkan beberapa orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Di dalam satu lagi surah An-Kabut ayat 43, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Watikal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha ilal alimun. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Dan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia pernah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terimalah kebenaran dari siapa saja yang mengatakannya meski dia adalah orang yang dibenci, dan tolaklah kebatilan dari siapa saja yang mengatakannya meski dia adalah orang yang dicintai. Okey, so kita boleh lihat daripada dua surah tadi itu dan juga satu hadis yang I share. Okey, so kita jangan baca Quran, tengok terjemahan, tapi kita tak nak fahamkan. Okey, apabila kita baca Quran dan kita membaca terjemahan itu tidak accurate kan, bukan tak 100% accurate, because bahasa-bahasa Arab ni ada benda-benda yang very specific which perkataan Melayu ataupun English tak boleh tak boleh describe dengan tepat. So kita nak kena belajar, nak kena faham. Apabila ada yang mengatakan aku suka baca surah Yasin. Okey, kita pun nak kena tahu. Okey, kenapa kita suka baca surah Yasin? Kerana kita dah biasa baca, mudah untuk kita baca dan kita dah mudah hafal. Jadi macam senang. Kita ambil benda tu kerana senang nak baca, kita kata kita suka surah Yasin. Tapi apabila kita kata kita suka surah Yasin, ni contoh apakah kita faham setiap erti dan setiap firman Allah di dalam surah Yasin itu? Belum tentu kita dapat faham seluruhnya. Okey, apa yang menjadi masalah adalah sifat sombong yang tersemat di dalam diri kita. Kita takut pada perubahan walaupun kita tahu ini adalah kebenaran yang nyata dan sahih. I met many Christian and atheists tahun 2005 sampai 2008 around that year when I was in Europe, in Hyde Park, in London, di beberapa negara lah, even in Philippines I'm active in debate, having conversation kat public dengan orang-orang Christian, atheist ni semua lah. Okay, mereka tahu kebenaran, tapi apa yang membuat mereka tidak mahu menerima Islam bukanlah kerana mereka tak faham, tapi kerana takut pada perubahan. Tak boleh makan babi, tak boleh enjoy, tak boleh minum alkohol. Mereka takut meninggalkan dunia yang mereka usahakan dan kejarkan selama ini. So, kat sini kita umat Islam yang masih ada sifat seperti ini. Kita tahu kebenaran, kita tak boleh terima teguran kerana itu kebenaran, kerana kita dah terbiasa melakukan perkara-perkara seperti ini. Kalau kita kata engkau orang fasik, kita tak terima.
Kalau kita kata orang ni orang munafik, kita tak terima. Tapi kita menunjukkan daripada kelakuan kita sendiri. Jadi kerana kita kejarkan dunia, kita kejarkan apa yang kita nak kerana nafsu kita, kita tak dapat terima kebenaran itu. So, now berapa banyak ustaz atau asatiza yang menyebarkan amalan-amalan yang tidak berdasarkan sunnah? Banyak. Dan mengajak kepada perbuatan bid'ah? Banyak. Okay, mari kita lihat beberapa video ini, short video di sini, supaya you all faham apa yang saya cuba sampaikan. Belum tidur buat sunat taubat 2 rakaat aja. Buat sunat taubat, usolli sunatan taubati rakaataini lillahi taala. Saja aku sembahyang sunat taubat 2 rakaat kepada Allah Taala. Allahu akbar, Fatihah. Yang kedua apa? Kuliah menjadilah. Kemudian rakaat yang kedua, Fatihah. Kemudian apa? Qul huwallah. Habis solat taubat. Kemudian ulama ni kata apa? Lepas solat taubat, jangan lupa tutup dengan witir. Apakah hukum baca Yasin malam Jumaat? Bacalah malam Dipa Bali pun boleh pahala. Susah sangat. Ada Wahabi ni jadi masalah selalu. Orang nak boleh jadi masalah biar banyak beramal. Tahan lagi. Cuma kena ingat, amal yang paling afdal datang daripada Nabi. Kemudian amal-amal yang lain semuanya baik belaka. Doa paling afdal doa daripada Nabi. Doa orang lain pun baik. Nah, selawat yang afdal, selawat yang datang dalam hadis. Selawat lain pun harus. Faham? Kena ingat lagu tu. Maka baca Yasin malam Jumaat, jangan berhenti, teruskan. Kerana dia semuanya dapat dua dalil ada. Satu dalil yang khusus, satu dalil yang am, yang umum. Dalil yang am, Nabi kata, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, kerana Quran akan datang balik tolong pembacanya pada hari kiamat. Maka kalau dia baca Yasin malam Jumaat, masuk dalam hadis ni. Masuk secara umum. Okey, dia sudah baca Quran. Mana dalil yang khusus? Nabi kata man qara'a Yasin fi lailin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu zunubuhu aw kama qala. Faham? Barang siapa yang baca surah Yasin pada waktu malam. Nabi tak kata malam Jumaat, pada waktu malam. Lailin baca dengan nakirah umum. Okey? Malam apa pun boleh. Kerana Allah ampunkan dosanya. Nah, Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, nuzul Quran bid'ah, Yasin bersama bid'ah, membaca doa bersama bid'ah, tahlil bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, haul bid'ah. Jadi banyak orang sekarang bingung. Akhirnya dia datang juga acara tahlil. Pak, nanti datang tahlil ya. Dalam hatinya, ini bid'ah ini. Begitu sampai di tempat itu, ragu dia. Bid'ah apa tak bid'ah? Bid'ah apa tak bid'ah? Maka saya tinggal membuatkan dalil-dalilnya yang sudah ada dalam kitab, saya ambil, saya copy. Bisa dibuka di halaman 37. Soalan seterusnya, apakah hukum sambut malam nisfu Syaban baca surah Yasin 3 kali? Adakah termasuk amalan Nabi? Ya, termasuk amalan Nabi. Kerana apa? Kerana kita muliakan malam yang Nabi muliakan. Before you sleep every night, the last words you recite is your shahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Then you sleep. Why? Because the Prophet ﷺ says, for anyone whose last words are shahadah before they die, they will enter Jannah. Simple enough to do? Simple enough. Tonight onwards, read your shahadah, because we do not know whether we are going to die in our sleep. And if you do this effort every night, Allah sees the effort, right? That you want your last word to be shahadah. Okay, daripada hadis Bukhari, ia berkata, al-ilmu qabla al-qawli wa al-amal. Berilmulah sebelum kamu berbicara, beramal atau beraktivitas. Okey, so kita sebelum kita berbicara, kita nak kasih komen, kita nak ini, kita berilmu dulu. Adakan ilmu tu, baru kita sampaikan. Jangan kata ilmu tentang topik yang orang sampaikan. Ilmu tentang adab, tentang akhlak pun kita tak ada. So, kita belum lagi ada tu dua basic, especially tentang adab. Kita belum ada ilmu tu. Kita belum lagi perbaiki ilmu tu, tapi kita merasa diri kita ni lebih tahu, lebih kira lebih wow lah. So, bila kita nak berbicara tentang satu topik, contoh I dengan satu ceramah, so I tengok, okay, ni ada satu point ni yang aku harus faham
bila dah faham, kalau I tak setuju, I tengok betul tak ada dalam hadis ataupun dalam apa-apa buku, kitab ataupun dalil. So kalau tak ada, baru I boleh kasih reaction. And cara I kasih reaction, I akan DM, bukan kat public nak tunjukkan I ni terror. Biar orang lain pun tahu, biar orang lain pun boleh boleh tengok jawapan dia. Itu bukan cara dia sebenarnya. Actually bagus biar orang tahu, tapi sebaiknya like me, kalau I nak tahu, I akan DM. Okay, I ada dengar your video, okay, you ada sampaikan benda ni, so before I kasih I punya penjelasan, I tanya dia, okay, can you elaborate a bit more detail supaya I faham, because ni macam buat orang confused. Okay, so kalau dia elaborate, okay, I faham, baru I sampaikan, okay, with my understanding, what I learn, okay, ini dalil dia, ini cara dia, itu cara untuk kita belajar. Tapi kalau kita nak komen siapa ni, ini habis kau tinggal bawa kolong aje lah, ni semua menunjukkan siapa diri mereka. Okay, so dalam video tadi ni kita boleh lihat dan tahu bahawa mereka bukanlah orang-orang biasa. Mereka juga mempunyai ijazah dan mereka memberi ceramah selama bertahun-tahun. Tapi apakah yang mereka sampaikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah? So you all tengok sendiri that video, and you all boleh dengar. And video tu pernah saya kasih react di video-video yang sebelum ni lah, lama-lama video. And I dah stop nak kasih react tentang ustaz-ustaz gini semua. Because for me, Allah memberi kita akal. So kita harus berfikir. Banyak surah di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, selalu emphasize, tidakkah kalian berfikir? Tidakkah kita berfikir? So kita nak kena berfikir. Jadi I tak nak touch kalau ustaz-ustaz tu ini, melainkan benda tu agak kritikal dan membuat especially me atau my keluarga ni affected. Maksudnya macam dia percaya dengan ustaz ni padahal benda tu salah. So I nak kena jelaskan. And sesiapa yang baru-baru ni tentang riba, banyak orang yang tak faham. Ada yang satu orang ni, hamba Allah ni, dia komen, so I malas nak reply because of dia cara dia message tu. So I cakap, you fail to understand. Terus dia reply, yes, you fail to understand. Maksud dia saya yang salah faham. So I pun tak nak panjangkan cerita lah, because I tak suka nak bertengkar dengan benda-benda macam gini. Kalau dia faham, so since dia tak faham dan dia ada sifat sombong, then biarkan aja, because dia tak nak belajar, dia tak nak cari tahu apa yang I sampaikan. So tentang seperti yang kemarin tu that's the only video yang ramai orang react. Sama juga dengan my YouTube channel dulu, I actually sampai sekarang lah masih ada, cuma tak perfective. And also my Facebook page yang dulu macam gitu. Banyak satu topik yang orang-orang biasa, orang kita ni, bangsa kita ni biasa lakukan perkara dosa. Apabila I bring up that topic, semua akan komen. Mereka tak setuju kerana I sampaikan kebenaran, tapi mereka tak boleh terima because mereka nak lakukan. Contoh pasal birthday. Satu topik pasal birthday, I kata haram because of this, semua tak terima. My soalan satu je, kalau ni tentang birthday, my soalan satu, kita mengaku kita Muslim. Okay. Kita ikut kalender Hijriah untuk bulan puasa, hari raya, Idul Adha, semualah kalender. Tapi when comes to birthday, kita ikut kalender Gregorian. Betul ke? Kalau betul tu kita nak sambut kita birthday, nak ingat hari birthday kita, betul ke apa yang kita buat? Birthday je kita sebagai orang Muslim, and kita ikut kalender Islam. Bermakna setiap tahun birthday kita akan makin cepat. So contoh, ini contoh 13 Syakban tahun 1393. So that is the birthday. So next year birthday tu akan makin dekat seperti bulan Februari, daripada April, Februari, lepas tu makin dekat. So you all nak sambut, and semua yang komen tu jadi hot topic kerana mereka tak nak faham. Mereka tak boleh terima kerana mereka melakukan dan mereka suka melakukan perkara-perkara maksiat seperti itu. Jadi mereka agak marah, tak terima, mereka mulalah mempersoalkan, engkau siapa, belajar kat mana, benda-benda macam gini semualah yang mereka. So adakah apa yang tadi mereka, ustaz-ustaz yang tadi sampaikan di video, berdasarkan hadis sahih ataupun setidaknya hadis hasan? Tidak. Apakah kita boleh garanti orang yang mempunyai janggut, sarban, ada title ustaz atau ustazah, graduate dari Al-Azhar ataupun graduate daripada University Islam of Madinah, itu semua pasti betul? I don't think so. Ramai, dah terbukti ramai. Okay, tak semua. Okay, tapi sebahagian daripadanya ustaz, ustazah yang mengajar bukanlah untuk memberi ilmu, tapi tujuan utama mereka mengajar ialah sebagai sumber pencarian untuk bekerja, untuk dapat gaji. Ini bukan menuduh
Ini berdasarkan fakta. Saya ada interview dan berjumpa dan juga discuss dengan lebih daripada 20 graduate. Usually bila I tanya diorang, bila kita kangen sama-sama dekat kantin, bukan kantin lah, macam tempat makan gitu. So what's your plan bila graduate? Banyak yang cakap, aku nak jadi ustaz so I can teach in this village, in my village. Inilah dia. So niat belajar tu untuk menjadikan satu profession untuk mendapat rezeki, itu tak salah sebenarnya, tak salah. Cuma dia punya niat tu, I explain tentang niat untuk mengajar. Okay. So bila kita lihat berapa banyak kes orang-orang yang mempunyai ijazah asatiza tapi tak amanah, banyak terjadi di Malaysia, dan baru-baru ni terjadi di Singapura. Pun salah satu orang daripada MUIS ke apa tentang penyelewengan duit, something like that, corruption or anything. So tak amanah dan tidak amanah di dalam pekerjaan, tidak amanah di dalam segi mengajar, menyebarkan ilmu. Diorang apabila diorang mengajar ilmu tu, diorang tak amanah. Diorang tak kata ini daripada hadis, ni daripada surah. Diorang tak amanah. Diorang cuba mencari pembenaran, membolehkan perkara-perkara yang tidak ada dalam hadis atau tidak dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So sama juga kalau kita belajar nak jadi teacher ataupun guru, tujuan utama kita untuk mencari rezeki hanyalah segelintir. So orang bila kita nak belajar, aku nak belajar, so one day aku ambition nak jadi teacher. So itu niat dia. Dia tujuan nak jadi teacher. So bila dia jadi teacher, dia suka mengajar orang dan dia dapat gaji daripada situ. So tujuan dia betul mengajar, dan at the same time tujuan mengajar tu supaya sebagai career. So yang betul-betul mengajar kerana ingin pahala dan ingin memberi ilmu dengan ikhlas tu hanya sedikit. Okey, kat sini mesti banyak yang salah faham. Ada yang kata boleh. Siapa kata tak boleh kita mengajar ambil gaji? Ini bukan soal boleh tak boleh. Okey, I boleh roughly boleh understand what's the next question you all nak tanya. Bukan soal boleh tak boleh, soal cara kita mengajar. Ini perbezaan. So seseorang tu mengajar, memberi ilmu tanpa mengharapkan bukan gaji, tanpa mengharapkan perkataan terima kasih pun. For example, ini contoh I kasih satu ilmu, I tak harapkan orang tu cakap terima kasih, tak harapkan. My tugas is just to deliver this message, that's all. Tak mengharapkan gaji, tak mengharapkan apa. Okay. Berbeza dengan I kerja, mengajar, then dia bayar I gaji, okay, satu bulan 15,000 baht. Then, okay, so I dapat gaji 15,000 baht, so I ajar satu masa bila I punya mood tengah down ke, tengah tak ada mood, then I mengajar ni pun macam malas lah, tapi aku pergi kerja je because aku dapat gaji. Okay, orang ni tanya ni, aku tak boleh jawab, tak apalah, aku paksa diri aku cari jawapan, aku balas, because aku punya status ni teacher. Kalau aku tak kasih jawapan, bermakna murid akan kata aku bodoh. So aku paksa memberi jawapan yang tidak berdasarkan daripada Al-Quran dan hadis. So itu yang banyak terjadi. Jadi perkara-perkara ini yang menjadi perkara ibadah-ibadah dan amalan-amalan yang tidak dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, fahamkan dulu apa yang baru saya sampaikan sebelum komen. Because banyak orang yang tak nak faham tapi mula beri komen. Okey, sebelum saya akhiri video ini, saya akan share dua hadis, dan dengan dua hadis ini kita dapat memperbaiki diri kita, mengubah cara kita belajar dengan cara yang betul. Bukan nak tanya siapa Danny, siapa, bukan cara seperti itu. Okey, semoga video kali ini memberi manfaat. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.